macam flash ikan kan. Ni kat bawah jambatan Kampung Culik lah. Seberang sana ialah Gopeng Glamping seberang sana tu semua kawasan Gopeng Glamping lah. Okey, yang ni Sungai Kampah. Ikan banyak. Kalau setakat nak belajar menyelam sambil menembak kan, ni antara pot lah. Mi versus glamping. Glamping seberang sana coy. Terbaik. Aku saja nak belanja tuan view sungai. Nampak tak? Ada macam batu-batu tu. Kalau nak mancing baling sebelum dekat air yang ada arus tu. Ikan memang selalu kita mancing pun kat jambatan ni lah. Memang biasa kalau time musim tengah banyak memang best. Tapi favourite aku mancing dekat jambatan Gua Tempurung. Pak, mana pak? Kacau orang kampung.